Kalau kau fikir Casanova tu cuma nama seorang kaki perempuan ni, yes, kau memang betul. Tapi dia bukan sebarang playboy tau. Dia juga seorang peguam, penulis, ahli sihir part time dan pelarian penjara. Inilah kisah seorang lelaki yang hidup macam roller coaster. Kisah Casanova ni bermula dekat Venice, Itali. Nama penuh dia Giacomo Girolamo Casanova, dilahirkan pada 2 April 1725. Mak ayah dia dua-dua pelakon teater. Jadi dari kecil dia dah biasa tengok dunia yang penuh dengan glamour dan drama. Tapi hidup dia tak semewah tu pun. Ayah dia meninggal masa Casanova masih kecil. Mak dia pula busy berlakon dekat merata tempat. Jadi dia dibesarkan oleh nenek dia yang garang tapi sangat supportive. Masa kecil, Casanova ni bukan budak nakal semata-mata tau. Dia budak bijak. Dia dah habis belajar undang-undang dekat Universiti Padua masa umur 16 tahun tau. Tapi dia tak minat now pun nak jadi peguam sebab dia rasa tak mencabar. Dia ni lebih suka benda pelik-pelik tau, macam ilmu sihir, falsafah, tarot dan of course cinta. Casanova ni jenis cepat mesra dengan gaya cakap dia yang ada kelas, minat pula barang seni dan budaya dengan muka tak malu dia lagi yang membuatkan dia senang nak berkawan dengan orang-orang kaya dan bangsawan. Dia ni juga jenis observant dan pandai nak baca orang. Manalah perempuan tak cair. Dari situlah nama Casanova ni mula naik. Bukan sebab law degree tapi sebab skill cinta luar biasa dia. Tapi semua ni baru permulaan. Sebab lepas zaman dia belajar, hidup Casanova ni terus berubah. Penuh dengan kisah cinta, tipu daya, drama istana dan kena tangkap.